Setelah projek pembinaan Terminal Bas Kota Baru KB Sentral tertangguh lebih 13 tahun, seorang senator PAS bertanyakan mengapa tidak Kerajaan Persekutuan membina kemudahan infrastruktur pengangkutan itu. Senator Dr. Wan Martina Wan Yusof melontarkan soalan tersebut yang sekaligus mengundang kritikan dan sindiran orang ramai. Adakah tanggungjawab kerajaan-kerajaan negeri untuk membangunkan terminal bas bersepadu? Kenapa tidak kerajaan pusat yang membangunkan terminal bas? Seperti kita tahu di Kelantan tak ada terminal bas bersepadu yang orang kata yang canggih, sophisticated seperti yang ada di ibu negara kita ni. Kenapa tidak kerajaan pusat yang membangunkan terminal bas bersepadu bagi negeri Kelantan? Betul. Yang pertamanya, Kuala Lumpur wilayah persekutuan. Jadi sudah tentu kalau di bawah wilayah persekutuan, dia tanggungjawab kerajaan persekutuan lah untuk membina terminal bersepadu dan ibu kota. Secara kebiasaannya dan secara praktisnya, kalau semua negeri, kita lihat semua negeri, memang terminal bas bersepadu itu di bawah negeri dan dibangunkan oleh negeri, terutamanya oleh pihak BBT masing-masing. Termasuk kawasan saya, Seremban pun, terminal bas bukan bawah kenderaan Kementerian Pengangkutan. Dia dibangunkan oleh Majlis Bandaraya Seremban dan ada pembangunan dan juga pelaburan oleh pihak swasta. Cuma di Kota Baru, sebenarnya Kerajaan Negeri Kelantan, kalau bagi saya memberikan sedikit pandangan, dia tak perlu pun peruntukan daripada kerajaan untuk membangunkan stesen tersebut. Sebab tanah milik kerajaan negeri. Sebab yang paling penting ada tanah. Tanah pula bersebelahan dengan terminal bersepadu, terminal ECRL. Jadi tanah itu, kalau kerajaan negeri boleh berusaha sama, kerjasama dengan pihak syarikat swasta akan berlabur untuk membina fasiliti tanpa peruntukan oleh kerajaan sama ada pihak persekutuan ataupun negeri. Jadi saya berharap ini boleh diusahakan bersama untuk kita bangunkan. Sebab apabila ada stesen bersepadu dan tambah pula ada stesen ECRL, sudah tentu ada peluang perniagaan. Ada commercial value dia. Jadi ada pihak swasta yang sanggup melabur untuk membina bangunan tersebut dan mereka operate. Apabila beroperate, dia adalah ruang untuk menyewa kepada peniaga-peniaga, ada tanda papan iklan tanda dan sebagainya. Jadi ini memang ada satu model pembangunan yang baru. Jadi untuk makluman yang berhormat, bukan saja Kelantan, semua negeri lain pun kerajaan persekutuan tak ada peruntukan untuk membina terminal bersepadu. Dan memang ini adalah usaha sama oleh pihak kerajaan negeri dan PBT, dan ini terpakai di semua negeri.